Assalamualaikum, Aida Jebat. Ya. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Famous lah sekarang. Oh, cerita beratus-ratus Rindu awak tau. Macam mana you punya perasaan apabila dah dapat menempa nama dalam industri? Agak bersyukur Alhamdulillah kepada Tuhan. Saya rasa ni rezeki saya tak semua orang dapat. So, saya kena bersyukur. Thanks to TV station, TV3 and my production sebab bagi kepercayaan kepada saya untuk bawa watak Amir Aisyah dalam Rindu Awak 200%. Berapa lama untuk menempa nama dalam industri setelah Akademi Fantasi? Okay, selepas CF masuk tahun ni 3 tahun. Bidang utama saya lakonan lah. So this is the most drama yang dapat exposure yang sangat baik. So saya sangat beruntung lah sebenarnya. Orang semua sokong Zul Arifin dan Aida Jebat berkahwin. So apa komen? Diorang sokong saya, tak boleh nak cakap apalah sebab peminat mungkin suka tengok, maybe kita nampak cute lah, but kita tahu dia dah ada girlfriend, so tak boleh nak lebih daripada batas tu lah. Kalau dia tak ada girlfriend, siapa lah? Why not? Tak ada lah maksudnya. Kalau single, why not? Kalau single ada perasaan lah, boleh lah, why not lah kan? Dia sangat baik. Dia full package, banyak bantu saya dalam drama ni sebenarnya. So selamat maju jaya pada dia. Dia tak gaya kasih dia gaya macam cemburu call awak ke macam. Saya rasa girlfriend dia professional maybe. Saya tak berapa kenal dia personally, and saya pun bukan jenis nak tanya-tanya atau nak awak no I'm not kind of. So saya rasa saya dengan Zul kerja saja. Thank you so much.